Remy Ishak bawa Tua Alam tengok buah durian dekat kebun nenek. Banyak betul durian berbuah. Ayah suruh Tua Alam hati-hati, takut buah durian jatuh kena kepala. Remy Ishak kata, siapa nak durian datanglah sini. Remy Ishak bawa isteri dan anak pergi dusun durian sebelah atas. Durian tengah banyak berbuah. Pokok manggis pun ada tanam. Salam nenek. Tu nampak tu pokok durian banyak buah. Banyaknya buah. Banyak buah ni ha. Ini belatas. Ni bawah ni lagi nampak. Banyaknya. Ni ha ni. Banyaknya buah durian ni. Kan durian mah. Bukan durian, geng. Ni ada lagi ni. Ni sebelah sini pula ni. Ha, tu dia. Tuah, careful tuah. Jatuh buah atas kepala nanti. Ha, apa ni? Tolok. Durian. Ini dekat sebelah sini. Ha, belah belakang sana tu ada lagi tu. Siapa nak durian boleh datang sini. Makan. Jom kita pergi dusun sebelah atas. Jom. Ha ni. Atas ni. Ni pokok manggis. Ni pokok manggis. Wah, ni ada durian lah. Ya, nampak tu. Banyak ah. Ni. Tu ada lagi. Ni tak boleh. Ni hari tu ada kejadian mak saya dia pergi kutip durian bawah tu, kat bawah tu. Pelepup jatuh kena kepala dia buah durian tu. Tu belakang tu ada lagi. Ni bukan. Malam.